Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini sahabat, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang masih lagi support channel yang terbaru saya ini, yaitu Naik Dua Kalabara. Dan Naik Dua Kalabara ini sahabat, sebenarnya sama juga dengan Junai Kembara sahabat, tapi ada masalah sedikit channel Junai Kembara ini sahabat, yang masalah teknikal sedikit sahabat. Jadi terpaksa saya membuat channel yang baru, yaitu Naik Dua Kalabara. Oke guys, dan kepada anda yang baru mengenali channel Naik Dua Kalabara ini sahabat, ya itu sama juga seperti Junai Kembara sahabat, orang yang sama juga. Dan kepada anda semua yang masih lagi support channel terbaru ini, jangan heran juga lah, karena channel yang lama tuh ada sedikit masalah sahabat, dan kita akan buat konten yang baru lagi, channel yang baru lagi. Dan kepada anda semua yang support channel saya ini, channel yang baru saya ini, saya ucapkan terima kasih. Dan semua kepada sahabat lama saya, come on to my new channel. Dan kali ini sahabat, saya ada di kebun pakcik saya di Kusen nih sahabat. Saya nak tunjuk kepada anda, banyak juga lah buah-buahan di sini sahabat, tapi durian tidak ada. Oke guys, come on. Ini sahabat, buah limau di sana. Buah limau dia sahabat, limau Bali. Ada juga, ada besar, ada kecil. Kecil-kecil pun banyak sahabat. Semua nih. Pokok mangga tidak ada buah nih sahabat. Dan di sebelah sini pokok sawit menyaut-nyawit. Ini pokok sawit tidak apa besar nih sahabat. Pokok sawit. Kita jalan lagi. Kok pisang kue ini sahabat, pisang pok ye. Dan di sebelah sana adalah kebun sayur pakcik saya. Nice. Ini lagi menyimpan suasana kampung sahabat. Ini kebun, bukan kampung lagi ini sahabat. Ada limau tuh sahabat. Limau manis lah ini sahabat. Satu biji ke sahabat, pokok besar satu biji. Tuh sahabat, baru dia kita tengok. Beginilah kebiasaan orang Bidayuh sahabat. Dia akan simpan tokoi kromboy bergantung sebegini sahabat. Tokoi kromboy ini sahabat, sebenarnya dia untuk menandakan pokok ni nak berbuah sahabat. Petua dia lah, orang tua dulu. Ini pokok durian nih sahabat, tapi belum ada buah lagi. Jadi dia gantung tokoi kromboy ini. Ini tokoi komboy. Ini pokok durian apa tidak tahu lah sahabat. Ada rumah lagi sahabat. Rumah Pondok Usang Betiang 1000. Ada limau lagi, pokok limau, buah limau. Ini nih sahabat, pokok dabai. Itu pokok dabai itu.
Nanti buah sahabat. Nanti buah ada bayar. Nanti buah ada sibuk. Rambutan nih sahabat. Ini rambutan kuning. Oh, tengok ada buah. Sebelah sini tidak ada buah sahabat. Oh, ini lagi muda mungkin. Ini ada buah. Ini buah ini sahabat. Ini. Ini rambutan nih. Sibuk. Kalau Bidayuh banyak panggilan nih sahabat. Sibuk latte. Aduh, banyak lah sahabat. Sibuk. Rambutan. Biasalah rambutan. Sanggau. Pun ada juga sahabat. Udah lagi. Tapi tidak banyak sahabat. Ini dahan yang lama. Dia ada buah. Kalau orang Dayak pun kadang dia panggil buah ini buah sanggau. Oh, ini buah sanggau. Ada satu tempat lah sahabat. Ada yang bilang buah sanggau, buah rambutan, buah cekek pun ada. Macam-macam. Ada limau kasturi kan nih sahabat. Oh, ada limau lagi. Limau. Meow. Oyen. Ada oyen. Oyen. Takut ya. Takut oyen. Mana pergi oyen? Ada pisang betandok sahabat. Ada buah. Ya, pisang tanduk. Ini kalau buat kue bagus nih sahabat. Tapi belum masak lagi. Pisang betandok. Pisang ada tanduk sahabat. Ini kebun jagung. Kon. Banyak tahu ini nih sahabat. Tapi belum berbuah lagi. Buah jagung. Aduh. Kolam ikan lagi. Ada kolam. Kita jalan-jalan sini sahabat. Boleh menenangkan pikiran. Ini buah jambu. Jambu lonceng. Kita tengok jambu ini sahabat. Ini yang jenis putih nih sahabat. Jambu air yang berwarna putih. Nah besar tadi. Ini besar sahabat. No. Tengok besar jambu sahabat. Ini. Jambu lonceng. Jangan lupa tekan yang lonceng sekali sahabat. Tekan loncengnya. Like, komen dan subscribe channel ini dan tekan lonceng ini juga. Besar jambu tuh sahabat. Ini buah limau. Limau. Ini masak sudah sahabat. Ada 2 biji. Masak sudah. Kita round ke bawah sana dulu sahabat. Inilah kebun pakcik saya sudah lama. Sudah tidak pergi sini sahabat. Saya dulu pergi ke kawasan nih. Sahabat. Dulu kawasan ini adalah kawasan tempat saya mencari buah sahabat. Kawasan ini di sebelah sana memang tempat saya mencari buah kalau musim buah lah. Dan kawasan ini sahabat banyak juga meninggalkan kenangan suka duka sahabat. Dulu jalan di sini tidak ada premix sahabat, jalan batu-batu, jalan tanah. Dan ini yang kita jumpa sahabat. Ini kerang pelepak. Ini kan sahabat. Ada lagi jambu sahabat. Jambu air. Ya, ini yang warna merah nih sahabat.
Ini nyaman ini. Ini kalau makan nyaman. Sudah ada orang makan tuh, sahabat, tengok. Ada serangga makan. Jambu yang berwarna merah. Yang tadi tuh yang berwarna putih, sahabat. White. This one is red and red katot. Banyak juga nih, sahabat, jambu nih. Ini memang tetap kali memang berbuah. Ini kolam ikan, sahabat. Ada ikan tadi, sahabat, tapi dia tengok kita, dia lari deh. Run for your life. Sahabat. Ada satu, sahabat. Telepia merah, sahabat. Telepia merah. Tidak apa jelas. Ini pakcik saya ni memang suka berkebun, sahabat. Kadang-kadang tu yang hitam, sahabat. Nampak tu. Ada. Besar, sahabat, besar ni. Sana lagi, sahabat. Berjalan tu. Ikan. Ini ikan musat-musat tu. Tuh. Nampak tak? Tuh. Ya hitam tu. Telepia hitam tu, sahabat. Bukan telepia, karau. Siapa jelas lah, sahabat. Ini kena air dia pun. Tahulah, air kolam, bukan dia jernih sangat. Itu yang merah. Malu-malu dia, sahabat. Banyak kawasan ni, sahabat. Memang menjadi kenangan dulu-dulu, sahabat. Sejarah. Daun tu memang ada orang makan, sahabat. Pahit rasa dia, memang kalau diulam nyaman tu, sahabat. Jadi makanan. Kita jalan lagi. Jalan sudah lama, sudah tidak pergi sini, sahabat. Dekat nak start 1 tahun. 1 tahun lebih lah. Saya tidak pergi ke sini. Buah kedundung. Siapa yang minat makan buah kedundung? Ini buah kedundung. Buah kedundung. Limau ni tidak ada buah, sahabat. Limau manis lah itu. Inilah kawasan sini, sahabat. Beginilah suasana di kebun. Jambu besar-besar tidak diambil tu, sahabat. Tengok. Buah jambu. Sampai hitam lagi tu, sahabat. Tidak ada orang makan. Tidak ada orang makan ya. Pedak dulu jambu tu. Musai ya. Ya, mansau lah. Jambu batu. Banyak ini, sahabat. Ini nanas lagi. Sana sudah ada masak atas sana. Nanas, ganas. Itu pun jambu pun banyak juga tuh, sahabat, jambu. Tidak ada makan. Bagus ini, sahabat. Kalau di kampung saya nih, sahabat, memang sudah habis dimakan oleh tupai, sahabat. Jahat betul tupai kamu orang sana, sahabat. Kalau sini tidak ada tupai makan, sahabat. Tidak ada jalan dia. Oke, guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel yang terbaru saya ini, yaitu Nai 2 Kalabara nih, sahabat. Dulu Junai Kembara, dan kali ini Nai 2 Kalabara. Oke, guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kepada anda yang sudah lama support channel saya ini yang dulu, saya ucapkan ribuan terima kasih karena telah support channel yang baru ini. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan
Tak lupa juga sahabat, saya ucapkan selamat tahun baru 2026. Bye bye. See you again.